Tenang pagi, burung bernyanyi, bayu berhembus menyapa petiwi. Podcast bermula, suara madani, bicara perpaduan, segar di hati. Assalamualaikum semua, selamat datang ke podcast kami, Suara Madani. Pada hari ini, kita akan berbincang santai tapi penuh makna tentang perpaduan dalam kalangan rakyat di Malaysia. Kadang-kadang kita nampak perbezaan antara kaum dan budaya, tetapi di sebaliknya memberi satu kekuatan besar iaitu semangat bersatu hati. Betul tu. Jadi mari kita mengupas lebih dalam tentang bagaimana nilai perpaduan itu boleh dihidupkan dengan suara kita, gaya kita dan semangat madani kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke podcast Suara Madani. Bersama saya pada hari ini dua insan hebat iaitu Echah dan juga Izzati. Dan tidak berbeza, saya sebagai host korang pada hari ini. Hai korang. Hai Azam dan hai juga kepada semua pendengar. Saya rasa macam topik hari ini sangat baik. Rasa macam nak borak panjang pula. Betul Teja, sebab topik kita nak bincang ni tentang tajuk bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Jadi kita nak bincang juga macam mana seorang pendidik ni boleh menyamai cita bangsa dan bahasa Melayu ni. Betul juga tu. Sebab sekarang ni kerajaan Malaysia telah membuatkan satu slogan iaitu Malaysia Madani, yang menerapkan beberapa nilai yang hebat, contohnya sebagai kasih sayang, sopan santun dan sebagainya. Namun persoalannya bagaimana bahasa itu sendiri dapat menyatukan berbagai kaum di Malaysia. Ya, seperti kita tahu kan, Malaysia ini dikenal sebagai negara yang berbilang kaum. Saya suka dengan soalan itu. Okey, bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu ni bukan sekadar untuk komunikasi kita seharian. Ia juga boleh dijadikan sebagai simbol identiti nasional dan alat integrasi dalam menyatukan semua kaum seperti Melayu, Cina, India dan banyak lagi. Apabila kita ni semua ni menggunakan bahasa Melayu sebagai komunikasi harian, ia boleh mengurangkan salah faham dan dapat menggalakkan kerjasama antara semua masyarakat. Betul, saya rasa kalau kita tengok dekat dalam Malaysia ni, dalam banyak-banyak situasi, contohnya dekat perpustakaan awam ataupun kedai mamak, saya yakin Azam pernah melaluinya, sama ada Melayu, Cina, India. Kalau berkumpul bersama-sama, mesti akan guna bahasa Melayu untuk berborak. Jadi saya rasa bahasa Melayu ni tak ada sempadan yang semua orang akan faham sebab ia ialah bahasa kebangsaan kita. Ya, Cak, saya memang kalau pergi mana-mana kawan-kawan saya bilang kau tu, memang kami akan menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Jadi topik ni yang menarik, mari kita kupaskan lebih dalam. Baiklah, selamat kembali ke podcast kami. Sebenarnya saya ada satu soalan yang sering bermain di minda saya sendiri lah, iaitu macam mana penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan di universiti dapat membantu pelbagai kaum untuk berinteraksi dengan baik. Ya, seperti kita maklum, sekolah dan universiti ni bukan satu tempat di mana pelbagai kaum akan datang untuk ilmu sama-sama. Bagaimana itu? Apa pandangan Echah dan Izzati? Saya rasa benda sangat kena dengan situasi saya sekarang. Sebagaimana saya sebagai seorang pelajar dekat sebuah pusat pengajian sekarang, kita banyak bekerjasama dengan macam-macam kaum untuk membentuk kumpulan. Tak kisah orang Cina ke, orang India ke, ataupun orang asli. Jadi dalam satu aktiviti perkumpulan tu, kami akan menggunakan bahasa Melayu untuk menyelesaikan tugasan kami. Sebab bagi kami, bahasa Melayu tu lagi senang nak faham dan tak buat suasana jadi pelik ataupun kita panggil istilah awkward. Dia macam, sebab kita sebagai orang Melayu dan bila kawan-kawan yang lain pun faham bahasa Melayu dan nak berkomunikasi dalam bahasa Melayu, kita rasa macam bangga dan terharu sebab mereka sanggup menggunakan bahasa kita untuk tolong siapkan kerja tu. Sebenarnya tak pentingkan diri sendiri, tak adalah nak suruh kita belajar bahasa mereka untuk borak sama-sama. Betul, saya setuju. Macam mana Zat? Okey, kalau Echah dah ambil pihak universiti, saya ambil bahagian sekolah. Okey, seperti korang tahu, Malaysia ni sebagai negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum.
Okey, dekat sekolah iaitu tempat pertemuan pelajar pelbagai kaum seperti Cina, India kan. Di situlah bahasa Melayu ni memainkan peranan yang penting. Macam bahasa Melayu ni sebagai bahasa pengantar utama, bahasa Melayu dapat menyatukan komunikasi seharian. Maksudnya kalau kalau yang sekolah SDKC kan, sekolah bahasa Cina, diorang akan belajar juga tentang bahasa Melayu. Sebab kalau diorang tak faham apa tentang bahasa Melayu tu, diorang tak boleh nak bercakap atau bergaul dengan orang sekeliling. Sebab kan dekat Malaysia kan ramai rakyat Malaysia, so diorang tak boleh nak bergaul dengan rakyat Malaysia. Contohnya macam bila belajar Cina, India dan Melayu belajar subjek seperti sains atau matematik dalam bahasa Melayu, mereka akan berkongsi bahasa yang sama untuk membina kesefahaman dan kemesraan. Betul juga tu yang dicakapkan Jati. Berdasarkan pengalaman saya sendiri sebagai pelajar dahulu, apabila kerja berkumpulan yang melibatkan bangsa-bangsa lain, kami akan menggunakan bahasa Melayu untuk berbincang. Dengan itu, kerja kami lebih mudah untuk disiapkan apabila semua faham dan dapat berinteraksi dengan baik lah. Tapi kat situ mesti ada cabaran lain juga kan? Apa pandangan korang? Banyak sangat cabaran yang kita orang akan lalui nanti. Sebagai contoh, zaman sekarang iaitu zaman internet. Sekarang budak-budak seawal umur 4 tahun pun pandai bermain gadget. Platform seperti TikTok, Instagram dan WhatsApp mendorong zaman kini untuk menggunakan bahasa rojak atau bahasa rojak. Contohnya zaman sekarang budak-budak lebih suka menggunakan bahasa rojak untuk bercakap dengan rakan-rakan. Sebagai contoh, BTW by the way. Betul juga. Pasal kadang-kadang bila macam Zaki cakap, budak sekarang guna singkatan tu bahasa Inggeris. Tapi ada juga budak yang kalau terlalu pakai bahasa Melayu, mereka akan diejek. Cakap, skema lah kau ni, asyik guna bahasa Melayu je, dianggap tak enjoy zaman sekarang punya kemudahan kan. Jadi sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia kena lah bangga guna bahasa kita. Ini juga berasal daripada, saya yakin benda ini berasal daripada pemikiran ibu bapa juga. Cara nak mendidik anak-anak, nak mengawal anak-anak tu pakai gadget kan. Macam mana Azam? Saya setuju lah. Bila sekarang ni ibu bapa sendiri menghantar anak mereka ke sekolah yang lainnya bangsa untuk belajar bahasa Inggeris. Dan mereka berfikiran bahawa jika anak mereka belajar bahasa Inggeris, anak-anak mereka itu akan lebih berkembang bagi orang yang belajar bahasa Melayu. Tapi sebenarnya itu merupakan pemikiran yang kuno. Sebenarnya bahasa Melayu ini bukanlah satu bahasa yang kuno. Sebenarnya bahasa Melayu ini ialah bahasa yang akan menaikkan budaya kita sendiri. Okey, baiklah. Sekarang ni kita nak sentuh sikit isu yang penting lah ni. Isu iaitu guru. Adakah guru itu memainkan peranan penting dalam mengukur bahasa Melayu? Ya, seperti kita tahu pun, kita pun akan menjadi guru pada hari nanti ya. Apa pendapat bicara guru nanti? Okey, di sini letaknya peranan guru. Guru ni dia bukan menyampaikan ilmu je. Dia juga duta bahasa. Maksudnya macam setiap kali cikgu bercakap dalam bahasa Melayu, murid-murid akan senang faham. Sekaligus murid-murid akan menjadikan guru itu sebagai contoh untuk mereka belajar bahasa Melayu dengan lebih mendalam. Selain itu, guru juga boleh mengukur melalui minat aktiviti, minat diorang dalam aktiviti ni. Macam contoh mengadakan forum, pantun. Mereka tahu budak-budak lebih suka untuk berpantun dalam bahasa Melayu berbanding bahasa Inggeris. Betul tu tadi. Saya teringat dulu ketika saya sekolah, saya telah masuk pertandingan pantun je. Dan saya masih ingat pantun tu sehingga kini. Nak dengar boleh? Dengar ya. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung naik cabang 3. Hancur badan dengan kerana tanah.
budi yang baik dengan juga. Malah sedikit lupa, dah lama tu kita ni Betul, saya rasa macam tu juga dalam banyak sekolah. Bahkan dulu pun kalau cikgu-cikgu buat pertandingan pantun, mesti semua macam semangat nak dengar. Walaupun tak minat pantun, tapi bila dengar orang lain berpantun tu rasa macam lucu, macam suka tengok. Mungkin kalau saya ingat zaman sekolah dulu, zaman jadi pengacara majlis, kita mesti akan selitkan pantun kan. Kadang-kadang pantun tu pun mesti ada murid-murid lain yang saling sahur menyahut. Dia rasa macam bersemangat makin nak bercakap. Itu yang kita nak. Tapi kan, dengan sekarang ni zaman yang makin kembang, yang teknologi yang ada, orang kata TikTok, JJ bagai tu kan, macam deliver ke ni pidato, sajak semua ni kan zaman TikTok ni Saya rasa sekarang ni macam relevan je. Bahkan kalau sekarang kita sebagai student, sebagai pelajar, mesti persyarat minta, okey buat video, letak dekat TikTok, letak dekat YouTube. Macam betul. Ya, jadi saya rasa macam okey, dia mengikut era perkembangan kan. Sikit-sikit nak cerita pendek, letak dekat TikTok, letak dekat ini. Okey, siapa yang viral satu kenal. Itu pun rasa macam wah, ni tak pernah jumpa orang. Rasa macam kena buat juga kan. Okey. Jadi Isi setuju dengan Isha, nilai bahasa tu masih tak laku kan. Yang berubah tu cuma cara penyampaian dia orang. Ada setengah post dekat YouTube, ada setengah nak post dekat TikTok. So pantun tu still ada, tapi cara diorang menyampaikan tu yang berubah. Oh, faham. Kalau kita nak cakap tentang semangat perpaduan ni, aktiviti kurikulum ni bukan salah satu aktiviti yang penting lah dalam buku perpaduan itu sendiri kan. Seperti nanti kita lakukan banyak aktiviti kurikulum. Contohnya kurikulum kita ada 3, uniform, sukan dan kelab satuan kan. Di situ sendiri dapat menyatukan perpaduan kan. Namun zaman sekarang ni banyak pelajar menganggap tu macam biasa-biasa je. Buat tak kisah je kan. Okay. Macam mana kita nak menarik balik minat mereka untuk menyatukan kepada itu? Okay. Kurikulum ni dia bukan sekadar aktiviti tambahan. Jadi boleh menjadikan alat perpaduan dalam satu kaum. Maksudnya macam melalui aktiviti kurikulum ni, pelajar dapat belajar macam mana untuk bekerjasama dalam sebuah kaum. Maksudnya macam diorang ni kena bergaul tanpa mengikut latar belakang diorang. Kita itu tadi, saya waktu kemah tu kena duduk dalam satu kemah tu, saya ada dia kawan saya juga nama dia. Juga nama dia. Juga. Saya kena bergaul dengan dia macam dia lah menggunakan bahasa tu. Saya dapat juga lah bergaul mereka. Walaupun kita tak pernah kenal dia tu, saya pun tak tahu kelas mana, bila perkemahan tu macam tu lah saya kenal dia. Kalau Azam dah cakap pasal perkemahan, saya rasa nak buka topik perkemahan. Sebab kalau kita ingat, nak cakap pasal perpaduan kan, memang kena sangat lah dengan perkemahan. Sebab bila perkemahan, kita akan disatukan dengan semua kaum. Kita akan campur-campur batch juga. Jadi dekat situ, dia akan secara automatik pelajar akan menerapkan sifat madani, tanggungjawab sosial, menghormati antara sesama lain kan, tanpa ada diskriminasi antar kaum. Dan kat situ secara tidak langsung akan wujudkan semangat kerjasama secara semula jadi bagai awal dengan tebinglah orang kata. Betul yang awak kata tu, dah juga difikirkan semula kan. Sekarang ni cara nak mendapatkan semua perpaduan tu bukanlah secara macam kita cakap teori semata-mata kan. Dah pula ini perpaduan ni. Sebenarnya kita menggunakan apa tu kata kena juga perlu didasari dengan melakukan aktiviti kurikulum. Maksudnya bukan teori sahaja, tapi dia kena tunjuk dekat budak-budak macam mana kita nak hadap situasi nanti. Betul. Dan kita bincang tadi pun sejajar dengan nilai generasi madani yang menekankan perpaduan, menghormati antara satu sama lain dan tanggungjawab sosial. Okey, saya setuju dengan apa yang dikatakan Rizati tu. Tapi nak dikatakan sekarang ni zaman masyarakat majmuk, sebenarnya bahasa itu bukan jabatan untuk merapatkan perpaduan itu kan. Jadi, apa pandangan
Saya percaya bahasa ni medium paling penting untuk merapatkan hubungan. Kalau kita nak merapatkan hubungan antara masyarakat, walaupun kita hidup dalam era moden sekarang ni, bahasa Melayu ni tetap menyatukan masyarakat melalui seni budaya, pendidikan dan media massa. Contohnya lagu-lagu Melayu, filem dan drama perlu menggunakan bahasa ini yang disukai semua lapisan masyarakat. Betul tu nanti. Saya teringat bila saya melihat bandingkan cerita Piramli dan cerita sekarang ni, ada perbezaan sedikit lah. Dulu cerita Piramli menggunakan bahasa Melayu yang kata sedap didengar. Sekarang ni apabila menggunakan bahasa-bahasa yang rojak campur you baby dari mana kan, macam tu sulit didengar kan. Betul. Tak sedap hingga betul. Jadi kalau kat Sutra kita nampak sebenarnya bahasa Melayu ni bukan sekadar bahasa nak pakai dekat video. Dia sekaligus bahasa nak satukan semua kaum. Macam kalau kita tengok pengaruh zaman sekarang atau content creator yang kita panggil dekat TikTok, IG, Twitter semua kan, walaupun mereka berbahasa lain, tapi kita tahu mereka mesti cakap bahasa Melayu. Sebab andai katalah mereka pakai bahasa mereka sendiri, takut kita pula yang bila dengar benda ni dia dah takut jadi kita macam mengejek bahasa mereka, padahal kita tak faham kan. Jadi dekat situ sebenarnya contoh antara semangat perpaduan yang kita tak nampak, yang mereka semua pun pakai bahasa Melayu nak bagi satu Malaysia faham dengan apa yang diorang nak sampaikan. Jadi bahasa ni nampaklah sebagai ruang untuk meluangkan masa bersama-sama melalui media sosial kan. Jadi bahasa yang kita guna untuk ketawa ramai macam tu. Menarik, tapi ada siapa yang mungkin juga kan. Seperti yang saya tengok sekarang ni, bila kadang-kadang orang kata influencer tu membuat jenaka yang tak sampai dalam kata media Allah kata kan. Di ruang komen penuh caci makian daripada segelintir orang tak bergamadu lah orang tu kan. Menggunakan media tu untuk menggunakan kata-kata yang kesat apa pandangan. Macam mana itu boleh yang tu memboyahkan perpaduan? Okey, setuju. Sebab tu kita kena jaga adab berbahasa. Kalau kita tak jaga adab berbahasa, kita akan menegurkan hati orang lain. Dalam konsep Malaysia Madani, nilai hormat dan ihsan sangat ditekankan. Bila kita bercakap dengan sopan, empati, kita akan membina satu empati. Bila kita hormat bahasa, kita hormat bangsa kita sendiri. Saya setuju dengan apa yang Zati cakapkan. Orang kata apa-apa yang kita nak lakukan, kita kena ada adab kan. Dengan bahasa pun mungkin dengan adab tu. Kalau tak ada mungkin lah orang ni apalah kerja kan. Kalau nak cakap macam tu pun, nanti kalau kita masuk komen kan, kita boleh detect antara komen yang dia maki tu, dia nampak lah ni mesti orang Melayu ni. Cara maki nampak sangat pro bahasa kan. Jadi macam tu lah saya rasa. Jadi semua orang kena faham sifat Madani sekarang ni ialah kita kena menghormati perasaan masing-masing kan, dengan guna bahasa yang sampai. Banyak dah kita borak pasal perpaduan ni kan. Sudah tak sedar dan habis Rasa sekejap pula. Rasa sekejap kan. Sebelum tutup kita punya perbincangan ni, saya ada satu soalan dasar. Satu Janji dasar. Apakah langkah yang paling berkesan untuk memastikan bahasa Melayu terus menjadi asas perpaduan negara itu? Bagi saya, pendidikan adalah kunci. Dari sekolah hingga universiti, kita perlu terapkan budaya bahasa yang inklusif. Seperti aktiviti merentas kaum, persembahan budaya, debat, program bahasa boleh suburkan rasa kebersamaan bahasa yang diamal bersama, membina jiwa bahasa yang bersatu. Kalau macam tu kan, saya rasa pula bahasa ni kita guna asalnya daripada hati. Dia macam bila pakai kan, kita pakai tanpa mengira latar belakang, kita nak borak sama-sama antara satu sama lain dalam Malaysia ni. Jadi sedar tak sedar benda tu sebenarnya dah pupuk keharmonian dekat negara kita. Nak buktikan yang bahasa sememangnya boleh
boleh jadi sebagai perantara untuk perpaduan nak kekalkan lagi dalam negara kita ni. Jadi bila bahasa ni dah digunakan, dia rasa macam walaupun bahasa Melayu, tapi dia menunjukkan ini bahasa milik semua. Rasa macam nak tunjukkan dunia luar, kita gunakan satu bahasa yang sama untuk kukuhkan identiti Malaysia tu sendiri. Cantik pandangan tu. Terima kasih. Ada mesej lain untuk pendengar kita yang setia menunggu sana? Okey, perpaduan bukan slogan. Perpaduan adalah kunci kekuatan negara. Dengan saling menghormati dan bekerjasama, kita boleh membina masyarakat yang harmoni dan maju bersama. Jaga semangat perpaduan untuk masa depan yang lebih baik. Saya rasa pula bahasa Melayu tu ialah bahasa jiwa bangsa, bahasa yang boleh menyatukan kita semua. Jadi dekat situ kita mestilah sentiasa bahu-membahu untuk pelihara bahasa kita agar tak lapuk di telah zaman, dan agar generasi masa depan tahu tentang nilai estetika bahasa kita sendiri. Saya teringat tu orang kata peribahasa kena kan tu kan. Apa kata tak lekang dia panas, Tak lapuk dia hujan. Faham? Faham kan? Itu saja. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah dan terima kasih kepada semua pendengar podcast kita pada hari ini, iaitu podcast Suara Madani. Terima kasih kerana setia menunggu. Teruskanlah berbahasa, berbudi dan membina Malaysia yang harmoni. Saya Rosyan Hisam Azamuddin dan Ican Najib Izzati mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan, salam Mahfuz, salam IPG Azad, IPG Rahmah dan salam IPGM Peneraju Masa Depan Guru Tarafin. Perpaduan hanya bukan sekadar hidup bersama, tetapi menghormati, mempercayai dan menyokong antara satu sama lain. Dalam Malaysia Madani, perpaduan ialah nadi kepada kemajuan dan tanpa usaha kita bersama, kita punya negara tidak akan dapat melangkah lebih jauh dalam era kemajuan. Sama-sama kita bina Malaysia yang harmoni, maju dan berjiwa madani.